abang ni. Abang ni geram sangat, dia tumbuk pada adik dia. Apa yang mula? Abang cakap adik, adik cakap abang. Kan? Dia yang mula. Satu, abang tak bersalah. Tapi pasal dia yang provoke, itu sebabnya abang tumbuk. Pasal dia rasa justified untuk dia tumbuk kerana apa? Dia dizalimi. Orang yang dizalimi, tuan-tuan, kalau betul, dia masih lagi bertanggungjawab atas apa respon kepada kezaliman yang melanda. Contohlah kan, macam adik tadi tu, dia dah provoke dia. Abang dia yang tumbuk itu, dia masih bertanggungjawab. Tumbuk salah ke tak salah, tuan-tuan? Tetap salah. Dia dizalimi pasal dia diprovoke itu betul lah. Tapi dia boleh nasihat ataupun dia kan, ataupun dia beritahu abang, adik ni suka provoke abang lah abang. Kalau abang tak sabar, nanti abang tumbuk dia. Dia boleh respon dengan cara begitu. Tetapi kalau dia kata, mengapa saya tumbuk kerana saya dizalimi ataupun diprovoke oleh adik, dia tidak justify kepada tumbukan itu. Gitu tuan-tuan ya.